Bekas penyerang Kelantan FA bersama seorang rakan dihadapkan ke Mahkamah Session Pasir Mas pada Ahad atas pertuduhan melarikan seorang pemilik kedai emas dalam kejadian di Kampung Palekbang, 4 tahun lalu. Cik Hisamuddin Hassan, 51 tahun, dan Saufi Arifin, 24 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim, Zulfi Abdullah. Kedua-dua tertuduh didakwa melarikan Marzuki Mustafa, 44 tahun, secara paksa dengan niat untuk mengurung mangsa secara salah, dalam kejadian kira-kira jam 7.20 pagi di tepi Jalan Kampung Palekbang pada 20 Mei tahun lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 365 Kanun Keseksaan, dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama, yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun serta denda jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya, Siti Aisyah Nailah Harizan mencadangkan jaminan RM20,000 bagi setiap tertuduh atas alasan kesalahan yang serius, namun pihak pembelaan memohon jumlah lebih rendah. Mahkamah kemudiannya membenarkan jaminan RM12,000 setiap seorang, dengan seorang tertuduh diwakili peguam, manakala seorang lagi tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan 18 Mei ini sebagai tarikh sebutan semula kes.